Assalamualaikum. Saya Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Zulkarnaini, pelajar kursus SALNK 11333 membuat satu kajian mengenai pengaruh industri perikanan terhadap budaya masyarakat di Kampung Pacakan, Kelantan. Di pesisir negeri Kelantan terdapat sebuah kampung tradisional yang bernama Kampung Pacakan. Di sinilah merupakan tempat yang menjadi sumber utama kepada penduduk setempat dan juga mempengaruhi komuniti dan juga budaya masyarakat di sini. Sekarang, ramai golongan belia sudah ramai yang berhijrah ke luar bandar. Amalan tradisi dan juga kepercayaan sebelum turun ke laut serta berkongsi rezeki semakin kurang diamalkan. Adakah disebabkan kemajuan moden, amalan ini semakin menjadi pupus? Kajian ini akan memberi jawapan. Informan yang saya akan temubual ialah Hasan bin Mahmud, seorang nelayan yang berusia 62 tahun. Beliau telah menceburi bidang perikanan ini sejak darjah 3 dan mempunyai pengalaman yang luas dalam industri ini. Berada di pesisir pantai Kampung Pacakan dan saya akan menemubual salah seorang nelayan yang bekerja di kawasan ini. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya akan menanyakan beberapa soalan mengenai yang berkaitan dengan kajian saya, iaitu pengaruh industri perikanan terhadap budaya dan masyarakat di Kampung Pacakan di Kelantan. Okey, yang pertama soalan saya, sudah berapa lama dah pakcik kerja dah pasal ni? Kerja nelayan. Umur pakcik sampai 62 dah. Kira pakcik buat ke laut ni umur dah 3 lagi. Dah ke laut 3, dah 3 ke laut yang mereka. Kalau dah 3 kat berarti ke laut dah. Sampai hingga sekarang ni. Sampai hingga umur 62 lah. Anak pakcik sekarang ke laut. Industri perikanan bukan sahaja menjadi asas sumber pendapatan kepada masyarakat, malah ia juga menjadi asas sosial kepada masyarakat setempat. Aktiviti seperti menangkap ikan, membagi pukat dan menjual hasil laut dilakukan secara kolektif, melibatkan ahli keluarga, jiran tetangga dan rakan-rakan nelayan. Dalam kajian ini, saya ingin meneliti bagaimana perikanan membentuk jaringan sosial di kampung ini dan adakah nilai tradisional masih kekal diamalkan oleh komuniti nelayan. Soalan saya yang kedua, kalau hasil perikapan ni selalunya ada kongsi-kongsi ke? Macam ikut jiran ke? Tak ada. Ha? Tak ada. Tak ada. Oh. Maksudnya amalan ada halang. Tak ada. Lama aku tu tak ada dah lah ni. Mu aku dapat teh kalau boleh hasil kak. Buat naik mu kat satu beg kita jual lah. Jual satu beg kita jual. Tak ada lah. Bagi-bagi kok tak ada. Nama itu tak ada bagi juga. Kalau masing-masing. Kamu boleh rezeki banyak. Kalau boleh sikit-sikit. Nah gitulah. Sampai sekarang lah ni pun. Tak ada atau bagi kok gitu dah ada. Laut bukan sahaja menjadi tempat mencari rezeki kepada para nelayan, tetapi ia juga dikaitkan dengan kepercayaan dan tradisi secara turun-temurun. Antara perkara yang disebut oleh informan ialah amalan membaca doa sebelum turun ke laut, larangan menyebut perkataan tertentu atas bot bagi mengelakkan musibah dan kekurangan dalam memperoleh hasil tangkapan di laut. Dalam konteks ini, saya ingin mengetahui sama ada kepercayaan seperti ini masih wujud dan diamalkan oleh golongan nelayan. Terusnya pasal amalan budaya dan kepercayaan. Maksudnya, tapi hok macam patah laga, hok patah laga ada lah, orang tua gitu.
Sport angin, tak boleh sebut lah atas pebble tu. Atas perahu tak boleh sebut barang tu. Barang cewek keng ke apa ke, tak boleh sebut lah. Marah. Marah. Supaya cewek keng ke apa tu tak boleh sebut lah. Atas perahu. Angin ke apa. Kita kat angin lah. Orang tua dia marah. Jangan gitu. Kita pula ni pun tak boleh sebut juga benda tu lah ni. Sebab kita cari makan tadi, okey? Bagai atas perahu ni, dia tak boleh. Benda lagu tu. Bagai kita, bagai lagu tu dia tak boleh sebut. Atas perahu. Orang tua-tua ulang tu patai juga. Ada patai-patai. Kita kata atas sana. Kau cik atas sana lah. Atau cukup teko main buka lah. Hotel ada. Itu mudah. Ada juga patai orang zaman itu, orang itu ke. Orang zaman itu lah. Lon beraya tak ada lah modern ni. Modern kan. Modern Masa-masa nak kat ikan ni ada tak macam tengah baca doa ke kamu? Baca doa tu, baca bismillah lah. Nak tak buka. Kita nak cari rezeki ni untuk kalau dia baca bismillahirrahmanirrahim kita tak buka umbas. Cari makan ke kena baca juga hak dia. Tak boleh kata kapok gitu saja kita tak boleh. Buat pakai tok selalu kan. Baca doa lah. Kena baca bismillah juga waktu kerja ni. Supaya kita kerja batu gapo pun noreh ko gapo pun supaya lah. Kena start baca bismillah dulu. Kalau tak baca hak juga. Doa lalu lah. Kau cik ada tu. Untuk murah rezeki pada Tuhan aduh kita. Agak tu lah. Dengan arus kemajuan teknologi, masyarakat nelayan menghadapi pelbagai bentuk perubahan. Adakah masyarakat nelayan semakin relevan pada masa kini? Selain itu, perubahan gaya hidup anak muda juga memberi kesan kepada kesinambungan budaya turun-temurun. Justru, saya ingin mengetahui adakah kemajuan teknologi mempengaruhi industri perikanan terhadap golongan generasi muda pada masa kini. Lepas tu, nak katanya sekarang ni industri perikanan ni masih relevan ke masalah ni? Macam okey lagi ke? Okey lagi. Okey lagi lah. Okey lagi. Tak ada gam-gapo. Lepas tu, ni pula budak-budak muda ni ramai lah. Ramai juga budak-budak muda lah ni pun. Buka baru lah ramai juga. Hak lautnya garis main gonnya buka baru pun. Ramai main tu. Buka. Ni buka tambah. Sepuluh buka tambah tu kan. Ramai lah muda-muda. Buka muda-muda dia tak say main ke gon. Dia happy kat turun je hari main gon. Ikan gon. Pikat-pikat tua sikit. Pikat-pikat muda dia tak si. Dia malah. Dia kata malah nak nyabuk gapo. Kat wadah leluh. Baik dia main tambah. Dia tambah ni dia boleh. Dia klik kebah lagu tu lah tu. Lepas dia ngebah. Lepas dia mutu ngebah. Tu hari panggil ngebah tambah. Tu lagu tu. Betul lagu tu dia ngebah tambah. Orang tua-tua pikat tua lah main gonnya pikat muda dia duk tak si. Tu lah baca ayatnya. Banyak kat dia main tambah lah. Terima kasih cik banyak sebab bekerjasama bisa bagi jawapan ni. Industri perikanan bukan sahaja menjadi salah satu sumber rezeki kepada masyarakat setempat, tetapi ia juga menjadi sesuatu cerminan budaya kepada masyarakat di kampung Pacakan. Malah apabila berlakunya kemajuan moden, amalan tradisi dan kepercayaan tetap diamalkan di kawasan ini. Dapat disimpulkan bahawa masyarakat sekarang tidak lagi mengamalkan aktiviti gotong royong atau berkongsi rezeki. Mereka menjadikan industri perikanan ini sebagai sumber pekerjaan dan sumber pendapatan. Dalam aspek kepercayaan berkaitan laut, masyarakat di sini masih lagi mengamalkan beberapa kepercayaan ketika berada di laut. Industri perikanan ini boleh dikatakan masih relevan di kampung Pacakan, Kelantan, walaupun berada di arus pemodenan.
Yes.